Jejak sejarah kali ini membawa kita menyelusuri denai-denai sejarah di bumi bertuah, Hulu Terengganu. Di sinilah, di sebalik rimbunan hijau dan alunan sungai yang tenang, tersimpan satu rahsia agung. Sebuah penemuan yang mengubah lanskap tamadun Islam di Nusantara untuk selama-lamanya. Menyingkap kembali lipatan tarikh tahun 1887, sisa banjir besar di tepi sungai Tersat telah menyingkap seketul batu yang aneh. Tanpa disedari nilainya, batu seberat ratusan kilogram ini dipindahkan ke kaki tangga surau Kampung Buluh, sekadar menjadi batu alas untuk para jemaah membersihkan kaki. Namun perancangan Allah itu maha luas. Pada tahun 1902, mata hati seorang saudagar Arab, Said Hussein bin Ghulam al-Bukhari, mula menyedari coretan lumut pada batu itu bukanlah guratan biasa, melainkan huruf-huruf Jawi kuno yang syarat dengan pesanan langit. Apabila dibersihkan, terpahatlah 10 undang-undang syarak yang syumul. Ia adalah piagam pengisytiharan Islam sebagai agama rasmi. Tarikh yang tertera 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 Masihi. Batu bersurat ini menjadi saksi bahawa lebih 700 tahun yang lalu syariat Islam telah subur mendaulatkan hukum-hukum Allah dan membentuk akhlak masyarakat Melayu di bawah naungan seorang pemerintah yang adil. Kini, biarpun khazanah aslinya tersimpan rapi di Muzium Negeri Terengganu, batu tanda di Kampung Buluh ini kekal berdiri sebagai sebuah monumen keinsafan, mengingatkan kita bahawa Islam tidak hadir ke tanah ini dengan paksaan, melainkan dibawa dengan hikmah dan ilmu. Pengiktirafan dunia oleh UNESCO adalah bukti bahawa warisan ini melampaui sumpah dan zaman. Semoga jejak sejarah ini terus memandu jiwa kita untuk terus memelihara iman dan mendaulatkan Islam di bumi berdaulat ini, sehingga kita bertemu lagi dalam helaian jejak sejarah yang akan datang.